Jom kita test Maxwell GT5, smartwatch yang function pada harga mampu milik. Alright guys, so inilah dia Maxwell smartwatch model GT5. Okay, so jom kita tengok dekat dalam dia. Dia ada 1 jam GT5, memang menarik ya guys. Color dia pun cantik. Jom kita buka dia punya plastik. Itu dia guys, dia punya cermin nice gila. Okay, dekat bahagian belakang pun kita buka dulu dia punya plastik. Okay, nampak tak tu? Hello Wear Pro. Cepat gila babe, dia boot. Okay, so jom kita tengok function dia. Dekat bahagian atas dia ada macam-macam jenis setting. Okay, dekat bahagian bawah ini dia punya menu dia. Ada banyak. Dan function touch dia smooth Okay, kita tengok bahagian tepi. Ni pun ada macam-macam juga. Dan kalau kita slide kanan, dia ada macam-macam function yang kita boleh set dekat sini. Nampak? Weather pun ada dekat sini. Dan kita boleh tambah sendiri kita punya program. Jam ni basically dia ada 2 button. Kalau kita tengok atas ni 1 dan bawah ni 1. So bawah basically untuk bersukan. So korang boleh tengok dekat sini ada macam-macam jenis mode sukan. Korang tengoklah tu, naik tangga pun ada Kalau korang buat yoga pun ada babe. Nice gila. Sangat banyak mode sukan yang ada dekat dalam ni. Jam ni tak berfungsi kalau dia tak dapat detect dengan baik. So kita test dengan jam original. Kita tengok adakah heart rate monitoring dia tepat ataupun tak. Okay, kita dah pun dapat bacaan awal. So kita kena tunggu sekejap untuk dia stabil. Alright, korang boleh tengok dekat sini bacaan dia hampir sama nampak sama Tadi 85 sama. Kemudian dia dah turun 79, 78. Kita tengok yang ni ada 80. Beza sikit sangat. Okay, dah turun. Dah sama dah. Okay, nampak tak? Sama So bacaan untuk heart rate dia memang kita boleh rely. Dan kalau heart rate betul, means korang bersukan dan buat apa-apa aktiviti, bacaan dia akan betul lah, termasuk tidur. Seriously guys, Maxwell GT5 ni harga dia memang berpatutan sangat dengan function yang dia ada. Nanti kita test ketepatan bacaan dia masa kita buat exercise. So guys, siapa yang berminat, check out dekat beg kuning di bawah.